abu. Di mana? Pandang ke belum. Balu menyuruhnya nak lupa pegah apa. Tapi bengah guna ke? Bengah idih kerja je naik pegah dua gok sabo. Oh, menan. Kau pun nak perle? Boleh dah. Nyampe aja. Oh, boyak dah ya. Kapal dah ipak ke bawah ni? Balu. Ini belum ya? Ya. Ikan ni belum. Ya, soalnya ini mai ipak ke. Oh ya. Balu. Oh, balu. Oh, dah leung, piu. Kalau jak le, apa bawa sem dah tak perle ke? Oh, dia. Apa nan? Oh, kibang bawa. Apa tak? Đam nhạt dua tanah buat dia. Oh, mata kau. Lagi kesual ka. Jadi meno kan. Lung perletan meno. Nyo tanya kan memegang gato. Puasa gato. Nyo. Yang jelas orangnya peng mesti be ana. Cuma yang menurut dah kepat macam tu. Ah, menyuruh ni macam apa? Nak dah pegah tapi dia menyuruh macam apa lagi mana? Mana yang tanah tu? Paling je aku nak minta sedekah mana je minta sedekah dah ni. Tak mana mungkin minta sedekah. Kita yang banyak bu. Kadang yang bu pindah jalan keluar. Peng ke pu mesti memang cara minta peng punya pemerintah ni pegah proposal bawa lain cara punya masa. Ada proposal. Proposal je dia pegah. Awak dah tuju? Hai ke pemerintah menurut program yang ni Yang menurut balum yang kau pernah pegang proposal di Banjar ada pegang. Kan, ni jasanya tujuan ke mana ni jas? Yang tujuan lu nak minta rezeki. Tujuan je kan minta peng. Nyo. Cuman kan itu nak jalur bidangnya. Ya, menurut proposal. Cuma yang ke di Banjar orangnya untuk dah pegang proposal. Nggak itu peng, megang gato. Oh, lu punya jenis siat, tu dia. Tapi nyawa, why na lu pegot? Ya. Tetapi kan lu pegot. Kadang kan, nyata bersapak proposal na proposal, minta botah tapo. Nggak boleh. Naik duit. Tapi sampai nak ham, kita biar terbepeh. Kita biar sampai nak ham lah. Oh, anak pula cibo, mialanan. Mangat dah kerja lagi yang balu macam mana? Ada dia walaupun baca-baca lagi kan. Yang ke long kenyang kejit long tanyong tujuan. Putar tujuan je kena. Tetapi monyo tingkar proposal nak pegah lira mesti ni pekat yang mencapeng pegah proposal nu tak nak mesti ho pupu pandai ceh ke dia kan? Ya. Ilong nak tuju juli. Kan nak tuju plain. Ya. Kuku mesti ku pegah lah tu megah lagi meno mesti tu ambil tapan lagi meno mesti napa yang tingkat saya mesti kelati kena mian tu. Selain proposalnya bakso je saja oleh. Menu apa? Ya, makan begah lagi enggak? Bak ron merosa na ni pe dewan. So dewan bak ron ni merosa. Daerah ron ni. Jadi kan munyo lagi ya, cerita ji tajak sama-sama bak dewannya tu ji. Pegang langsung. Oh, bio nak. Oh, yo. Hotel kan tingkat. Yo. Ini tak pegang proposal mungkin ada. Cuman cakap sama-sama ada aja di kiban apa kak? Hai, belum pekat. Ilung guna. Ha? Musuh tajak, je tajak. Merompak ngau ruyan. Hai, nya nak merompak kan tu dah rumah, lain pun jalan. Tengahnya. Ha? Mangat dak ju. Ai pegah lockdown. Hanjut tu bi, hanjut jak langkau rame. Kiban nak merompak ngau ruyan? Ya, kau betul kata pegah. Yang corona apa? Dia tengah corona apa? Oh, dah sabar di yang menan jedah je kan. Sabar ke perah le runduh ha katanya. Tim nyo sabar dua lampu. Ya, ambak lagi ada orang kadang jamun apa yang terlebih ni tertuh tanah ni. Ni pun kedal tempoh tu. Ya. Ini berarti ke masalah corona ya, karena memegang gato. Nya yang berbeda rezeki sama-sama. Cuma yang kita pegai. Mesti lagi ron intensi ron. Mungkin beliau lagi nya abu intensi roy. Menan cilung. Bang. Nyan yang boleh rezeki. Kan juga itu dah coba sila kem tu kadang itu lagi habar ada perah mono so yang nak ke? Yang memang je dibantu tu. Dibantu. Itu yang paling usaha lah saya pun. Karena memang dia berokon dah perah anak kapasitas kita nyo inang ke. Ke menan ci. Hai bak kamu je mesti. Nak tanya pendapat je. Aku pendapat mentang.